Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya ingin membentangkan mengenai konsep teknologi pendidikan bagi subjek GGGP 6123 Produksi Media Pembelajaran Tugasan 2 Individu. Okey, apakah itu teknologi dan apakah itu pendidikan? Okey, menurut Galbraith, teknologi itu ialah kemahiran menggunakan pengetahuan saintifik iaitu mahu ataupun tidak mahu secara sistematik sehingga terbit satu amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas. Dan menurut Evans and Nation 2010, di mana teknologi is not a tool, is an art. How to use a tool for a purpose. Dan definisi teknologi ini ialah teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. Ianya adalah proses idea dan di mana kekuatan teknologi ini terletak pada proses dan idea. Jadi kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. Ini adalah elemen teknologi. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemen teknologi. Yang pertama adalah penyatuan ilmu, iaitu ianya adalah hasil gabungan pelbagai bidang ilmu. Contohnya seperti aplikasi kesihatan, MySejahtera. So, di dalam aplikasi kesihatan itu ada ilmu IT, ada kesihatan awam, ada psikologi pengguna dan juga polisi kerajaan. Dan yang kedua adalah panduan alat dan bukan alat, di mana ianya adalah gabungan mesin dengan idea. Contohnya seperti mesin ATM je, ianya ialah alat dan juga sistem perbankan digital adalah yang bukan alat. Seterusnya, asas pemikir akal. Akal ini ialah asas pemikiran untuk kita cipta teknologi. Contohnya ialah seperti idea Elon Musk tentang kereta elektrik Tesla yang bermula actually daripada akal dan juga misi masa depan beliau. Dan seterusnya adalah seni, iaitu gabungan kreativiti dengan ilmu. Dan gabungan kreativiti dengan ilmu iaitu seni, di mana contohnya seperti iPhone lah kan. iPhone tu bukanlah sekadar telefon pintar, tapi desain dia sangat elegan dan sekarang menjadi trend. Seterusnya kita ada sistem. Sistem di mana teknologi ni berfungsi dalam rangkaian ataupun struktur, dan contoh sistem ini ialah aplikasi Grab, di mana gabungan sistem GPS dalam aplikasi Grab. Terdapat juga dalam aplikasi Grab itu peta digital dan juga platform pembayaran. Apa itu definisi pendidikan? Pendidikan ini adalah proses komunikasi yang kita lakukan secara seni dan juga mempunyai teknologi untuk kita lahirkan insan yang sempurna dari segi ceria, iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Dan actually pendidikan ini perlu ada kreatif, perlu moden dan juga berteknologi. Contohnya ialah guru-guru yang menggunakan Google Classroom kan. Jadi di situ terdapatnya gabungan seni, komunikasi dan juga teknologi. Bagi elemen pendidikan pula, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemen pendidikan. Dan yang pertama adalah
ketekunan dan kesabaran. Okey, di mana dalam pendidikan ni kita perlu ambil masa yang lama. Okay? Perlukan kesabaran dan juga konsistensi. Okay, contoh seorang yang nak hafiz Quran perlu bertahun-tahun kan untuk hafal, ulang kaji dan semak semula sebelum dia mendapat hafazan yang sempurna. Okay. Dan yang kedua adalah pengetahuan, ilmu dan juga kemahiran. Okay, itu adalah asas utama sebenarnya dalam proses pendidikan. Okay, contoh seorang pelajar jurutera kan, belajar teori elektrik, itu adalah pengetahuan. Dan juga dia juga perlu tahu multimeter, macam mana nak gunakan multimeter, itu kemahiran. Dan mereka perlu tahu juga, faham mengenai konsep arus dan juga voltan, dan itu adalah ilmu. Dan seterusnya adalah masa, di mana pendidikan perlukan perancangan masa yang sangat konsisten. Okay, contoh pelajar yang buat jadual kan, belajar 2 jam sehari, pastinya pelajar tersebut akan lebih mantap lah berbanding belajar last minute sebelum exam. Dan seterusnya bakat. Okay, dalam elemen pendidikan kita ada bakat. Okay, di mana setiap individu ni ada kecenderungan tersendiri. Okay, contohnya lah murid yang berbakat melukis, kita boleh asah mereka dalam bidang reka grafik ataupun animasi digital. Dan seterusnya gerak kerja, elemen gerak kerja, di mana usaha dan tindakan praktikal yang menyokong proses pendidikan. Contohnya belajar, mereka buat eksperimen sains kan di dalam makmal, bukan sekadar diorang belajar teori je, tapi kena laksanakan juga aktiviti hands on. Okey, seterusnya adalah proses sistematik. Okay, dalam elemen pendidikan perlu ada proses sistematik, di mana pembelajaran perlu ikut langkah tersusun, bukanlah secara rawak. Contohnya kalau guru yang mengajar matematik kan, so kita bermula dengan asas, tambah dan tolak, dan kemudian barulah topik-topik lain. Okey, falsafah pendidikan negara. Okey, so falsafah pendidikan negara ni di Malaysia, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Untuk apa? Untuk lahirkan insan yang seimbang dan harmonis, okay, dari segi Jerry, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi usaha ini bertujuan untuk kita lahirkan warga negara Malaysia yang ada ilmu pengetahuan, ada keterampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mempunyai keupayaan capai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan juga negara. Dan Jerry itu terdiri daripada jasmani, iaitu kesihatan dan kekuatan fizikal, dan E adalah emosi, di mana kawalan perasaan dan hubungan sosial, dan R adalah rohani, kemahiran berfikir dan juga akademik, dan yang keempat intelek, iaitu nilai agama dan moral. Okey, jadi sememangnya survival sesebuah bangsa dalam era globalisasi ianya terletak pada kekuatan ilmu. Jadi memang terbukti dalam catatan sejarah bahawa bangunnya tamadun sesuatu bangsa itu kerana ilmu. Okey, proses komunikasi. Okey, syarat komunikasi ini perlu ada pengirim, iaitu kita, guru. Penerimanya adalah murid dan mesejnya adalah ilmu, dan maklum balas terdiri daripada respon pelajar atau murid tersebut.
Dan jenis komunikasi ni terdapat dua, iaitu secara verbal, iaitu perkataan, dan juga non-verbal seperti anggukan, senyuman. Okay. Dan contohnya adalah apabila guru bertanya, murid jawab, secara feedback verbal, ataupun murid secara non-verbal lah feedback mereka, angguk kepala ke, senyum. Jadi kesimpulannya, teknologi pendidikan ni ialah gabungan ilmu seni di antara proses dan juga alat untuk mendidik insan yang seimbang. Dengan menguasai teknologi pendidikan bermakna kita mengorak langkah untuk membentuk masa depan bangsa. Sekian, terima kasih.